In conjunction with this year's Teachers' Day, I'm Teacher Sherry, and this is a special shout-out video to all the teachers who have taught me when I was in primary schools. Yes, plural. You heard it right. So down the memory lane, I'm going to take you to all 7 schools that I have attended around and in Selangor and Kuala Lumpur. If you think you have attended many schools before, maybe you would like to watch this video until the end and see if you have attended the same schools before. Saya Tadika tau. Jangan nak kata sekolah I buruk, ya? Sebab pertama kali I jejakkan kaki was 1989. My mum kena daftar. Okay, my mum tanya, suka tak sekolah ni? Suka? Kau tak tahu pergi sekolah itu rupanya apa? Neraka apa? Sekolah adalah IPA adalah maut. Sekolah adalah maut. So daripada dulu I naik pagi-pagi pop pergi sekolah ni. So sekolah ni I datang pagi, gelap. Kadang I sedih sangat pergi sekolah ni sebab I kena pergi waktu malam. Masa tu kita kecil kan. And this is my kindergarten. So I ingat I kena pergi sekolah malam, guys. So I sedih setiap kali my parents hantar I. Tapi I'm a brave girl. I did not cry. Yeah, I did not cry. Hari pertama sekolah Tadika pun I tak cry. Such a gangster I was. Let's go and have a closer look at the. So dulu kita kena masuk ke pintu ni. Ini pintu kantin. Oh, ini pintu kantin. I can't remember either one. Lepas tu pintu belakang tu tak pernah masuk ke tak pernah ada, macam tu lah. So very simple school. I love this school. Ini kan guys, sekolah ni lah yang mengajak I bahawa rambut panjang tu boleh dibawa ke sekolah. So mak I tipu I. Sejak daripada tu lah mak I tak boleh dah nak suruh I potong rambut dekat kedai Melissa. Siapa orang Taman Merawati, Taman Permata, Lembah Keramat, dia tahu kedai gunting rambut Melissa kat Taman Permata tu yang mana. Okay, so inilah sekolah saya. Pondok ni ada tempat, ada kita punya playground tau. Tak faham kenapa start ada playground kat sekolah Tadika sekarang. Oh, the playground is here now. So kat sini lah I main. Sini kelas. I ingat lagi, kat sini I belajar shapes. I belajar 1 to 10, 1 to 20. Sampai macam tu je kot. Zaman dulu belajar simple je. Tak belajar sampai 100 pun kat sekolah Tadika I rasa. Kan awal kanak-kanak. Macam tu lah. Okay, so ni lah Tadika I. Tengok my Tadika. Now kita nak pergi ke sekolah I Darjah 1. So asalnya I supposed to go to sekolah kebangsaan Taman Permata instead of sekolah kebangsaan Lembah Keramat. Tapi a day before the school started, my auntie who was also a teacher in sekolah kebangsaan Lembah Keramat macam advise my mum untuk tak hantar I ke sekolah Taman Permata the next day tu sebab sekolah tu masih belum siap sepenuhnya. So kalau kita nak pergi ke kelas pun kena lalu lecak lah apa semua. So my auntie kata better hantar anak you ke sekolah dia dan next year baru join sekolah Taman Permata. So kalau orang kata I ni first batch of sekolah Taman Permata ke, jawapan dia macam tak sangat lah. Sebab I tak masuk tahun sekolah tu buka, iaitu tahun 1991. I masuk tahun berikutnya sebab my auntie dah advise my mum tadi. So tetapi bila I keluar darjah 6, I keluar sebagai the first batch of UPSR students. Nak tahu kenapa? Ada plot twist sikit dalam hidup I di sekolah kebangsaan Taman Permata ni. You all mesti tengok sampai hujung. Macam mana I tak masuk first year tetapi I graduate as the first batch with UPSR. So we're going to watch sekolah darjah 1 I, yang mana
The class teacher was my own auntie, adik kepada my mum. So dekat sekolah itulah I belajar perniagaan. Kat situlah juga I belajar main tenting, main batu seremban, all the traditional games. And dekat situ jugalah I belajar, rupanya pergi tandas kerap tu akan trigger kemarahan cikgu. And cikgu yang selalu marah I is none other than my own auntie. Orang lain tak marah I macam dia je. Tak tahu kenapa dia suka marah I. She even tampal selotip dekat mulut I. Kalau sekarang lah buat macam tu, siap mak bapak datang. Tapi in my case, mak bapak datang apanya, kan? Case I ni, petang-petang, my auntie would walk from her house to my mom's house and they discuss me in petang-petang. So, kadang-kadang I dah kena kat sekolah, kat rumah I kena lagi, guys. Tapi let's go to the first school when I was in primary 1. Okay, ni sekolah I darjah 1, guys. I dalam kereta dulu sebab banyak kereta keluar masuk. Sebab rupanya sekolah ni tadika ada, sekolah kebangsaan ada, sekolah agama ada. Alah, sentimental tempat ni, guys. Kelas I kat sana. Banyaklah kenangan sekolah ni. The bad and good. Okay, the good thing, kantin lah. Dapat makan keropok. Balik lambat because my auntie was a teacher here. Dah pencen dah pun my auntie. And then itulah, so nostalgic. Sedih. Okay, dekat sini lah duit belanja I dicantas dari RM1.50 menjadi 90 sen. Lepas tu my mum dah potong 90 sen. Tahu mana dia dapat idea, dia bagi I 70 sen. Di situlah berlaku penderitaan, which is a true story. Tak nak cerita sebab sedih. Dia tak jadi penderitaan di sekolah ini, dia jadi di penderitaan sekolah Serdang. So kat sini sikit je lah efek dia. Sebab kalau I lapar, I minta je duit kat my auntie. My auntie marah pun I minta je. My school, the first school that I attended as a primary school student. So the class teacher was my auntie back then. Tapi dalam sekolah ni kita orang berketurunan, because before I joined this school, my cousin Faizal had attended this school 3 years earlier than me. So we were he was in primary 3, I was in primary 1 when I joined this school. And then the following year I pindah ke sekolah lain yang dekat dengan rumah. And then my cousin Rahman joined. And then after Rahman there's Fazli. And then after Fazli Intan. Okay, and then after this generation dah masuk sekolah, dah habis sekolah rendah, we had another wave of cousins. Okay, so yang ada masa tu was Amirul. So Amirul pula pergi kelas sekolah ni while my auntie was still teaching, tapi dengan anak saudara kita orang lah. So my anak saudara Awada also attended this school. So you kira lah berapa ramai kami berketurunan dalam sekolah ni, simply because we had an auntie teaching here last time. So I was here for 1 year. So this special for Teachers Day this year, I would like to say thank you Teacher Snida Hassan, my auntie. Banyak kenangan kami, good and bad. She definitely had a big problem with me while teaching me ke apa semua. Memang she was in a mess lah bila I ada masa kat sekolah ni. But apa pun, happy Teachers Day, Teacher Hasnida and all teachers who taught me here in this school. Kenapa I kata sekolah ni adalah sekolah yang mengajar I untuk sekolah yang mengajar I perniagaan was macam ni. Tahun tu I punya duit belanja RM1.50. Lepas tu I hari-hari pergi beli hairband tau. Hair clip lah, hairband lah. Sekali tu my mum dapat tahu,
Kan? Kita kan jujur dan kita kan tak ada siapa. I tak ada adik-beradik tau. Adik I kecil lagi masa tu. So, I tunjuk kat my mom, okay, I got this from school today. Hari-hari lah kita excited kan kita beli. Lama-lama duit belanja kena caras guys. Kena cantas dari RM1.50 kepada 90 sen. Tak tahulah kenapa lepas tu memang buat kezaliman. Memang buat kezaliman. Dia kecilkan duit tu sampai 70 sen. Excuse me, mom. Masa tu sekolah tu jual burger separuh 50 sen. So 70 sen tu you ingat I makan apa? Tapi the best thing from Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat pada masa tu, keropok guys. Keropok. So every day bawa 70 sen tu, I selalu macam nak burger ke nak keropok. Nak burger, nak keropok. Nak burger, nak keropok. Kalau beli burger tak boleh beli keropok. Kalau beli keropok, kena beli petang. Baru sedap. Lepas sementara tunggu my auntie balik sekolah tu, tunggu-tunggu dia tu makan keropok. Tu sedap. Tapi kalau makan waktu sekolah, tak boleh sebab kantin penuh. Tak sempat nak beli. Ataupun susah nak beratur. Okay. And dekat Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat ni lah juga I belajar makan roti canai. Because apa? I tengok my cousin lelaki, Faizal. Okay, dia pergi beli roti canai waktu rehat. Dan barulah I tahu, oh, selain boleh beli burger dengan 50 sen, kita juga boleh beli roti canai 30 sen je. I tak kenal duit masa I kat Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat ni. So, my auntie lah, dia ajak I beli makanan. So, dia ajak I beli burger. So, sampai dekat nak setengah tahun, I makan burger je. I tak tahu duit tu boleh pakai untuk benda lain. Tapi bila beli hair clip, tahu pula. Macam tu lah. Now, we going to Sekolah Kebangsaan Taman Permata. The second school and I attended at the age darjah 2. Okay. So, macam I cerita, orang dah pergi sekolah tu, I tak pergi. Because I attended Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Alright. So, di sekolah ni very nostalgic. Kat sinilah tempat yang paling banyak I belajar. I learn about friendship. Okay, I jumpa kawan I masa tadika dekat sekolah ni. And then we spend our time daripada darjah 2 tu sampai darjah 6 sampai UPSR. And actually, I duduk kat Port Dickson not long ago. I still met the friend yang daripada tadika. Inilah sekolah saya selepas Lembah Keramat. Most friends of mine come from here. And cousins too came attended this school sebab ramai je cousin-cousin kita orang duduk di Taman Permata ni tapi lorong-lorong berbeza. Dekat sini paling ramai kawan lah, paling ramai best friend sebab kita ke sekolah menengah pun kawasan-kawasan dekat-dekat sini je. So, siapa sekolah sini? Hello, Sherry is here. Dulu tangga ni tak ada. And then bawah pokok tu lah tempat pergaduhan peminat For You to See dan peminat KRU. Dekat situ ya, gaduh. KRU ke For You to See lagi power. Di situ. Pokok tu kalau boleh bercakap, dia akan kata, kau lah tu gaduh dengan si Wani. Okay, tapi kami banyak. Because waktu rehat was fun. Kita orang banyak duduk bawah pokok. And then, ni gazebo ni. Ada gazebo ni. Okay, gazebo ni pun tempat bercerita pasal period. Yelah, kita umur 11, 12 tu, some of us dah mula kena. So, siapa yang kena umur 11 tu, macam benda yang menakutkan lah sebab kau budak, kau dah kena gitu ni. Okay, so anak-anak saudara I ramai kat sini. Syahmi AI, sini korang. Inilah dia sekolah saya. So in my generation, I seorang je sekolah ni. Dan cousin-cousin lain yang dah tua dah habis sekolah dekat Lembah Keramat. Dan cousin-cousin yang bawah pada I semua sekolah dekat Lembah Keramat juga. Sebab my auntie was teaching there. So for quite some time tak ada siapa masuk sekolah ni except and then 1 tahun Syahmi AI, dia punya abang sekolah sini dan eventually dia pun sekolah sini. And anak saudara I seorang perempuan, Awadah Syakirah, duduk sini. So Cikgu Zalina, Cikgu Maimun,
And this is the school yang paling ramai guru masih ada contact dengan saya dalam my social media, or especially on Facebook. So untuk guru-guru yang pernah mengajar saya di SKTP, Happy Teachers Day, and Al-Fatihah untuk arwah Cikgu Razman yang telah meninggalkan kita. And special shout out to Teacher Prema. Ni, Teacher Prema has produced another teacher here. So, Al-Fatihah kepada Cikgu Razman, cikgu kelas saya tahun 92. Saya darjah 2 Berlian, yang telah pergi meninggalkan kita kerana penyakit kanser. But kelas saya yang terakhir dekat sini 6 Intan. Tapi kat sekolah ni, the legend dia yang paling best adalah masa umur darjah 2 tu, yang paling best, I rasa I discovered that rupanya kan cikgu praktikum ni lagi seronok, lagi best daripada cikgu sekolah kita. Macam tu. So I rasa kan benda ni penyakit semua orang lah. Semua budak akan rasa cikgu yang praktikum ni lebih best daripada cikgu sekolah dia orang. So memang lucky lah siapa yang dapat pergi praktikum. Sebenarnya from the very beginning you are liked by students dah. Okay, and kat sini juga I belajar untuk jadi independent because I dah tak ada auntie I tak ada cousin dekat sekolah. So I was all alone in Taman Permata. Pada tahun tu. So zaman I pergi sekolah Taman Permata, I was alone. Tapi bila I darjah 6 dekat sekolah Taman Permata, my brother was with me. Walaupun pada masa tu dah tak ada dah, cousin pun tak ada dekat sekolah mata ni. Tapi I was joined by my brother tahun I darjah 6. So ada satu episod my brother nangis tak hafal Sifi. Tapi I will tell that story in another story because today is just about me. Okay, so now you're going to the third school I attended. Nak tahu kat mana? Jom tengok. Dari KL, di sinilah I ditempatkan. Okay, my mum buat master, I kena pergi sekolah sini. Back then, you tengoklah sekolah ni pun wujud since 1948. Macam tu lah, sekolah ni sangat-sangat rural lah masa tu. Tapi dia sebenarnya dalam UPM. Cuma because dia dalam dan kawasan ni penuh hutan. Tak macam sekarang, penuh fakulti dan pejabat-pejabat UPM. So no. Okay, so masa ni sangatlah tu. Tapi I memang nak selanting kan untuk tunjuk kat you all. Inilah tempat di mana Teacher Sherry belajar apa itu kain andoh. So back then I duduk kat sekolah ni sampai I darjah 5. Tapi darjah 4. Darjah 4 and then separuh tahun tu kena pindah. Okay, so dekat sini ni, alah bang, dekat sini I belajar apa itu kain andoh masa I darjah 4. Kena attend for co-curriculum night co-curriculum hari Sabtu. So for 2 hours je sebenarnya kat sini, 8 sampai 10 pagi. Tapi because rumah kita orang jauh tau. Bukan
jauh sangat. Now rasa macam tak jauh sangat, tapi back then jauh lah. Okay, dengan zaman tu zaman kes Kalimotonya kan. Betul, that was the year Kalimoto punya kes sangat berleluasa. Bulan ni lah yang ada cikgu yang discover I boleh main alat muzik. Ceritanya sebenarnya bermula daripada piano yang beli dekat pasar malam je guys. Tapi bila cikgu tu test, kata pandai main. Main satu lagu, I pun main London Bridge. Jadi cikgu tu kata, okey pandai main. So tak apa, kita main organ untuk persembahan akhir tahun sekolah ni lah. Okay, persembahan tu I ingat sangat sebab I waited for my mom to come, I waited for my dad to come, I waited for my brother to come. I remember dekat mana I tunggu. So tak ada, they never turn up. Mungkin bukan lagi pokok yang sama, dan definitely berpuluh-puluh kali jalan ni telah diturap. Tapi guys, sinilah tempat I tunggu mak I datang untuk tengok I main piano for persembahan akhir tahun. Dekat sini. Belakang tu sebenarnya tandas, tapi I duduk kat belakang tandas tu sebab masa tu ada himpunan tayar. I tunggu kat situ, I touch up my makeup yang I buat persembahan tu. Was still patiently waiting for my parents to come, especially my mum, because dia ada kat UPM masa tu. To take the opportunity to thank the teacher who believe in me and given me the opportunity to do the school year-end performance. Even though I did not receive any awards, I'm not academically excellent when I was young. Tapi bila kita be part of award ceremony, kita sebagai budak, kita akan sentiasa rasa bangga because we have to come on special day. Sebab dulu siapa yang tak ada terima anugerah tak payah datang sekolah. And then hari yang orang lain terima anugerah, kalau you tak ada, that means you tak dapat apa-apa. So bila you datang, it means something lah. Walaupun you boleh merahsiakan lah you datang tu untuk apa, mungkin kutip sampah pun orang tak tahu. So belakang sekolah ni dah jadi exit untuk student pendidikan khas. Tapi bangunan untuk I main alat muzik tu dulu bangunan zaman British tau guys, bukan zaman ni. Inilah bangunan yang diganti, dan I duduk di kelas belah sini masa tu. Benda ni apa pun I tak tahu, masa tu tak ada. So nama kelas ni satu kenanga. I'm 3 kenanga dekat bawah. So zaman tu kita main muzik dekat sini lah, bangunan lama. And then I kelas kat sini. So the next year tu dia pecahkan. Rupanya inilah dia buat untuk pelajar pendidikan khas. Kami ni sebenarnya berjiran dengan sekolah Tamil dekat depan ni. Sekejap, macam mana nak tunjuk? Macam ni. Okay, sekolah Tamil dekat sini. So Padang kat sini tau dulu. So kami share. Now that the Padang is not there, I rasa macam ruginya korang sekolah. Kita orang main Padang, siapa berjaya sampai ke pagar sekolah Tamil, maknanya dia cukup gangster. Sebab jauh, takut nanti loceng berbunyi. Kalau you lari tak sempat sampai ke belah sini, memang kena denda, nama kena catat dengan pengawas, and so forth lah, macam-macam. Malangnya terpadam pula video yang menunjukkan the border gate, pagar yang memisahkan sekolah Tamil tu dengan sekolah I. Tapi tak apalah. Okay, tak dapat juga nak tunjukkan jalan
dalam kampus yang I tembus melalui quarters UPM untuk masuk ke kawasan quarters faculty my mother. So my mom did her masters in UPM masa I darjah 3. That's why we moved from KL to Sekolah Kebangsaan Serdang. And then she graduated when I was in standard 6 for her masters. And then in the year 2000, I was in form 4 dah masa tu. She did her PhD. So now let's go. Okay, sebab I tak habis dekat situ je. So just when dalam hidup I ni, I tak pernah sangka I akan move and move and move. So even masa I dekat Sekolah Kebangsaan Serdang, suddenly okay, ada arahan untuk pindah ke sekolah lain yang berhampiran dengan taman perumahan kami. It was a blessing lah for my parents. Tetapi itulah juga punca ataupun titik tolak yang menyebabkan I jadi macam banyak sekolah tiba-tiba, walaupun sekolah rendah baru. So nak tahu kita pergi sekolah mana? Let's go. I recorded earlier but the microphone happened to turn off. So this is the school, the one that I would say the farthest from KL, because we grew up very much in KL, and then this is the school one of the schools actually that I attended when my mother did her masters in UPM. So here we are in Sri Kembangan, and I was the first batch of this school, pretty much the first batch for everything, the first batch for the school, because once the school completed, there was a instruction telling us that anyone who lives in this taman should come into this school with immediate effect, including the teachers. So I was one of them. So we were very much the first batch for the school, and then I was the first batch of librarian and also the first batch of taekwondo. Opportunity, I would like to thank all my teachers who have taught me here. Cikgu Saria for teaching me maths, if I'm not mistaken. Dia punya garang sampai pandai. Okay? Or Cikgu Alam Manusia, I can't remember. I think she taught us Alam dan Manusia and maths, if I'm not mistaken. One of the difficult subjects lah, I would say. Teacher Saria, the teacher for the subject that does not exist anymore, she taught me Alam dan Manusia. I was we were the last batch last time. So I mean the last batch to learn the subject. Okay, so and then we also I had learned science the fun way here. One day I would show you. So that teacher, thank you very much. And also a very special thank to Cikgu Zamzuri. This guy actually was the one who found out my talent in arts. He was the one who put my name to join school batch punya pertandingan mereka lencana sekolah. So I was in the pertandingan because this teacher found out I can draw. I want to cry. And then the same teacher also found out that I am good with language, so he made me the MC for the award ceremony for the year. I'm sad because sometimes teachers know us more. Thank you, cikgu-cikgu. So after my mum finished her masters, kita orang right away terus je pindah balik ke KL. So instead of moving back to our house in Taman Permata, we ventured into new houses, and that's when we landed in Wangsa Melawati. So dekat Wangsa Melawati, walaupun duduk Wangsa Melawati, I masih sekolah di Taman Permata. How? Maybe because address permanent kami pada masa tu was in Taman Permata. So boleh lah I balik ke sekolah tu. But it wasn't a good comeback. I didn't like it because I rasa macam malu je dah pernah keluar masuk balik macam tu. But tak ada masalah pun sebenarnya.
okay lah, I did my UPSR kat situ. That's when ada rivalry. Rivalry tu did not happen just on the field. It also happened in waktu taekwondo, waktu pergi library, siapa jadi pengawas, and then rivalry yang paling hebat sekali adalah pertembungan puak-puak peminat For You To See dan KRU. Okay, so adalah puak-puak yang macam tu. Tapi dia bukan di early years, tahun I darjah 2 macam tu, tak. Before I end this video, I would like to bawa juga you all ke satu lagi sekolah yang I hampir-hampir terlupa nak share, iaitu sekolah agama yang I attended masa I darjah 3 before we move to Sekolah Kebangsaan Serdang. So rivalry untuk hardcore fans For You To See dan KRU ni berlaku di Sekolah Kebangsaan Taman Permata selepas I dah balik daripada sekolah di Serdang dan Seri Kembangan. So I masuk sekolah tu, itu zaman KRU dan For You To See. Okay. So what happened was, masa tu lah kita kawan-kawan perempuan ke lelaki ke semua nak bincang pasal tu. And then I still remember my friend kan, I pegang je gurau-gurau, kata nak bawa balik dia punya kaset KRU. Dia sepak tangan I. Tapi kita orang ni belajar taekwondo, jadi kan ada je teknik-teknik yang kita tahu. So kawan I ni memang apply the taekwondo kicking teknik tu right on the macam tepat pada masanya lah. Tapi I memang tak ada niat lah nak curi ke nak bawa balik ke apa. Cuma I think the way I say it to him was quite intimidating kan. So what he did, dia undur, I pegang kaset ni, dia sepak tang, so terbang lah kaset tu terbang, tak pecah tau. Tak pecah tapi terbuka lah. So he pick up and then he sempat cakap kat I, bodoh. I macam I maafkan dia lah, tak ada pun, tak ada grudge ke apa. In fact we are still friends sampai sekarang. Tapi kelakar lah mengenangkan the rivalry pada zaman tu. So I ended my primary school time di Sekolah Kebangsaan Taman Permata, and until now I masih ada banyak guru-guru daripada Sekolah Kebangsaan Taman Permata yang on my social media, especially Facebook. Because alhamdulillah lah, I think I spend most of my years in schools in Sekolah Kebangsaan Taman Permata compared to other schools, walaupun I pernah tinggalkan sekolah tu. So what you're going to watch next would be the school that I attended in my secondary one. So I dah masuk sekolah menengah, I pergi Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. So this Sekolah Menengah Wangsa Melawati, again I was the first batch for the school. Kali ni I betul-betul first batch. So Sekolah Menengah Wangsa Melawati was open for registration in 1997. Ini muka dia. Okay, so di sekolah itulah cinta, kekecewaan, curang, okay, penyondolan berlaku. Kat situlah kita belajar crush, truth or dare, okay, belajar penting sekolah, belajar tentang cari geng dekat Sekolah Wangsa Melawati ni lah. So let's watch that and then maybe we're gonna wrap this whole video. Ada budak keluar masuk sini. So maknanya jalan pendek I pergi dulu tu masih wujud. Ada cerita pasal sekolah tu. Okay, so this one pun macam ni je lah ya. Alright, so ini dia sekolah I.
So petang Jumaat kita berhimpun kat sini. Kat sini lah I belajar apa itu Asma Husna. So the school has the best for that time lah kan. The school has the best keropok leko ever guys. Okay. Dulu I malu bawa Quran I kertas. Lepas tu koyak adik bata dia. My mum pun tak tahulah kenapa tak nak beli baru. Dia keep on insisting pakai yang tu. Sedangkan benda tu memalukan kita kat sekolah tau. And I pinjam lah my cousins punya daripada bawah ni. So I selalu cakap dengan dia. My cousin tu Rahman tau. So I cakap cousin I yang duduk kelas bawah ni. Man, kau jangan naik atas. Sebab cikgu marah. Satu hari Man ni nak pakai Quran dia. Dia naiklah atas. Lepas tu I marah dia. Tapi ever since I learn lah, I tak boleh pinjam Quran orang. I kena ada my own. So I tak ingat lah memang beli ke tak yang baru masa tu. Sekolah ni lah. Okay, mungkin I boleh flip kot kejap lagi. Sekolah ni lah I attended. Tapi sekejap je. Dalam 9 bulan macam tu sebelum my mum dapat sambung buat master. So I attended this school. Sekolah ni lah yang mengajar I apa itu juz amma. Sekolah inilah yang mengajar I Asmaul Husna. Sekolah ni lah mengajar I Allah tu ada. Sekolah ni lah yang mengajar I Allah tu ada 99 nama. Sekolah ni lah yang ajar I alif bata tu ada bunyi. Sekolah ni lah juga yang mengajar I akhlak, adab, disiplin, tudung semua. Okay, sekejap tapi banyak impact dia. So dekat sekolah ni juga I attended with my cousin Rahman. So terima kasih Man, selalu pinjamkan I Quran plastik you. Sedangkan I bawa Quran koyak. I do not know why my mum tak pernah nak belikan yang baru. Sedangkan it's not that expensive. Quran Mukadam. Okay. Terima kasih Man for having the trouble. Terpaksa cari I. Terpaksa kena marah kadang-kadang sebab Quran dia bawa. Tapi I pinjam. So it was all trouble. Okay. Tapi that's what cousins are for lah, alright. And then this is the one yang I attended with my cousin. Most probably was attended by anak saudara I, Syami AI, abang Syami AI, Amirul Rahim, adik kepada Rahman, also anak saudara I Awadah. Mungkin we all attended here. So terima kasih kepada Cik Ustaz Sabri. Ustaz Sabri dan Ustaz Ridwan ni, if I'm not mistaken. Satu Ustaz ni garang rupa dia. Tapi dua Ustaz ni je lah yang saya kenal. Sebab kita orang lebih, I rasa macam I lebih ramai Ustaz daripada Ustazah kat sekolah ni. Terima kasih lah kerana menjadikan saya manusia. Allah. Hari So I was in sekolah Taman Permata. Petang sekolah agama dekat sekolah agama Taman Permata lah. Not the best thing that happened lah. Tapi sekolah agama tu ada keropok liku yang sangat best. Itu je yang I ingat. Alright, so I also will bring to you to sekolah menengah I di KL selepas habis UPSR di Sekolah Kebangsaan Taman Permata. So that sekolah menengah would be the last school yang I attended in KL before we flew to somewhere else pula. So macam itulah perjalanan persekolahan saya. I have arrived at the school which I became the school athlete. Double chin kita keluar weh. Kena simpan. Okay. I have arrived at the school where I learn that I boleh lari laju. So this is padang yang I lari. Dulu rasa padang ni besar. Sekarang nampak padang ni kecil je. Tapi kat sini lah kita ada sprint. So kalau kawan-kawan I yang lumba lari dengan I dulu, mesti ingat bawah sana tu, tapi tak ada dah kot. Mana? Bawah sana tu used to be ada shed lah. Okay, kita masuk daripada sekolah sampai sekolah punya kawasan. Tu tangga tu. Okay, naik shed tu. Okay, so pernah lah lari. Tiba-tiba kan kilat. Ada satu cikgu tu kan dukung I. Lepas tu kecoh guys. Kata cikgu tu macam minat I. Tapi sebenarnya salah.
Cikgu tu mungkin tak minat I yang minat cikgu tu. Kita form 1 kan, cikgu handsome, muda, gila kau. Sekolah menengah Wangsa Melawati ataupun sekolah Pink. Saya first batch tau. Alright. So kalau you rasa you gangster, now ni bapak gangster dah datang. Okay, so inilah sekolah saya. Saya lah first batch. Di bangunan ni, okay, bawah sekali ni, the first door actually ada bilik Cikgu Fauzi. Cikgu Fauzi ada kita orang kemahiran hidup. A lot of things we learn. Okay, I ambil pertukangan ke benda masa tu. So dekat sini. So Cikgu Fauzi ni dia akan bawa kereta drive. Okay, sini ada pagar. Dulu tak ada pagar tau. Dulu tembok sajalah. Okay. Ini pun sekarang korang tengok macam korang duduk penjara. Kita orang dulu gangster-gangster pun tak keluar ikut pintu depan guys. Kita keluar ikut pintu belakang. Ni tengok sampai tercacap-cacap macam ni. You guys naughty sangat ni kot. Okay. So dulu dulu situ pun dah ada. Tapi it's not like this one lah. So yang court yang berpagar ni tak ada. So kita nak masuk bilik Cikgu Fauzi, kita kena lalu dari sana. Lalu pusing masuk ke pintu sini. So Cikgu Fauzi ni single tau. So dia akan parking kereta kat sini. Satu hari kita orang dapat tahu daripada cikgu lain, dia kahwin. Kita orang yang perempuan-perempuan yang pergi serang cikgu lelaki tu. Ever since Cikgu Fauzi dah tak glamour guys. Tinggallah Cikgu Ahmad Nasaruddin. Ni. Okay. I learn from this school adalah selain mengenal cinta, betul tau cinta. Sebab kat sini lah kita belajar bercinta dengan sekolah lain. Budak lelaki sekolah lain tu okey. Ada kawan-kawan recommend sebab kawan dia pergi sekolah lain pun okey. Okay, selain daripada mengenal erti cinta, nampak bilik teknologi kejuruteraan. Itulah kita orang belajar kat situ lah. Okay, so selain belajar erti cinta dekat sekolah ni guys, kita juga belajar friendship. Okay, kita kenal siapa kawan kita. Rupanya sekolah menengah ni lah juga ada kawan kita yang forever, yang sampai sekarang kita masih kawan. And then kita also belajar dekat sini lah saya belajar buku-buku kita boleh swap tau. Zaman dulu ada swap. Dalam surat khabar kita boleh contact orang, kita boleh swap. Ataupun kita swap je dengan senior ataupun kawan-kawan yang lain. So sekolah ni banyak kenangan. Tapi sekolah ni lah yang mendewasakan saya. Sebab kat sini lah baru kita betul-betul apa orang kata, betul-betul jadi gangster. Bercinta, curi boyfriend kawan. Lepas tu bawah ni dah jadi aircon. Dulu used to be open space for our kita punya tempat berhimpun. Kita dulu dah tak himpun bawah-bawah panas. Okay. Menarik juga sekolah sekarang. Tapi malang lah you guys. Kena duduk macam tapi tak apalah. Kan kalau tidak orang ceroboh pula sekolah. Sini dulu used to be padang. We used to have kat sini orang berhimpun kot. We used to have cikgu yang pengetua yang best tau. Tapi satu hari kita orang pergi beratur dekat tempat yang tadi tu, dekat bawah tadi tu, tak susun tak susun kerusi, dia remove. Kita orang used to beratur kat sini, bawah ni, tempat sini lah kita orang buat silent reading kan. Dia marah guys. Dia jual balik semua kerusi. Lepas tu kita orang kena duduk atas lantai. Sedih. He is nice, tapi bila dia marah, yelah dia frustrated dengan kita orang kan. Dia jual kerusi guys. Since then kita orang duduk atas kerusi, atas lantai. I don't plan to do a coverage for this school, tapi kita dah pass by sekolah ni untuk pergi sekolah-sekolah saya yang lain di KL. So that's why I'm doing this video. Bangunan ni used to be our netball game punya tempat. So this is where I belajar tukar buku daripada newspaper dan berkenalan dengan orang using penpal kat sekolah ni.
And then dekat sekolah ni jugalah I belajar, belajar kat overseas tu is possible not only for my mother tapi untuk orang lain. Sebab my class teacher Cikgu Ramlah used to leave us for dia punya husband sabbatical leave and join the husband to the UK. So this is a school yang kita dapat belajar, boleh belajar pandai-pandai sampai pergi luar negara rupanya. And it's possible for everybody. So this is a school, I was the first batch. And then dekat sini kita belajar dengan Cikgu Fauzi. Jangan sebut panjang-panjang. And then also Cikgu Ahmad, Puan Ramlah. And then so many other teachers lah. So dekat sini tak banyak sangat achievement saya. Only 1 year. Tapi I love studying with Mr. Ahmad. He's the one yang macam suka kalau anak-anak murid dia bercakap English. And then he's the one yang ajak kita apa itu masuk universiti. So to Cikgu Fauzi, Cikgu Ahmad, I'm here. So actually it's so nice to be back to your old schools. Tak kisahlah you top scorers ke, troublemaker ke, just come back to school because we all have our own memories in schools, right? So do I. So this is my secondary school, the only and last KL school I attended before my family and I moved to Sarawak. Basically now is another 6 minutes to 10:30 PM. Okay, so sepanjang hari dah I dah buat video ni. So ceritanya berakhir when again, sepatutnya masa form 1 ni, my mum sepatutnya kita sekeluarga pergi ke UK untuk my mum sambung PhD dia. Tapi tahun 1997 tu ekonomi apa kita panggil gawat, okay. Instead of pergi ke UK, kita orang ni dah clear rumah ni, tinggal nak jual kereta je masa tu. Tapi Alhamdulillah lah tak sempat. Kita dapat arahan tak boleh pergi overseas. So siapa yang nak sambung belajar kena sambung kat local saja. So that was 1998. Okay, 1998 I form 2 masa tu. So we couldn't go to the UK. And then it was a big frustration. Dan satu benda yang aib kat sekolah I, Mr. Ahmad lah ni. Mr. Ahmad lah, tak jadi pergi UK, pergi Sarawak pula. Macam excuse me, macam tu. But sebenarnya it was a good turning point for me sebagai budak lah yang belajar pada masa tu. So I'm gonna end this video sampai takat ni saja. So untuk cerita pasal my life di Sarawak pula, ada video lain lah in the future. So thank you for watching. And in this I would like to take this opportunity to say thanks to all my teachers yang pernah mengajar saya di sekolah-sekolah yang kita dah tengok dalam video ni tadi. Ada cikgu-cikgu yang mungkin saya tak sebut nama, ataupun ada cousin-cousin ke saudara mara yang saya tak sebut nama dalam atau kawan-kawan pun yang dalam period ni, saya minta maaf. Okay, too many things to recall. And again, I would like to take this opportunity to wish all my teachers yang dah mengajar saya dalam sekolah-sekolah yang saya tunjukkan tadi ni, Happy Teachers Day. Terima kasih kerana menjadikan saya manusia. At this point of saying this, pun rasa nak menangis. Tapi Alhamdulillah lah, perempuan budak kecil yang nakal ni sekarang dia jadi cikgu padan muka dia. Okay cikgu, okay semua. Thank you. Assalamualaikum.